Dalam episod ini kita akan berbicara berkenaan dengan sekularisme pula. Dan soalan pertama yang timbul adalah, adakah sekularisme sebagai satu sistem yang disorongkan sebagai sistem alternatif kepada Islam adalah satu sistem yang lebih adil untuk diterapkan dalam sebuah masyarakat majmuk? Ada sebahagian pihak berpegang bahawa dalam masyarakat majmuk, berbilang bangsa, berbilang agama, kita harus mencari satu sistem yang dianggap sebagai neutral, yang tidak berpihak. Dan sistem tersebut, ramai pihak menyangka sebagai sistem sekularisme, yang dianggap sebagai satu sistem tidak berpihak, yang neutral, yang tidak menyebelahi mana-mana agama, dan dia dikira sebagai satu pihak yang adil, satu sistem yang adil. Tapi adakah anggapan itu anggapan yang betul? Benarkah sekularisme sebagai sebuah sistem pemerintahan atau perundangan itu tidak berpihak? Saya sebagai umat Islam, sebagai seorang Muslim, saya melihat bahawa sekularisme ni bukan sahaja dia ni tidak neutral, bahkan secara hakikatnya dia bersifat anti-Islam sebenarnya. Dia bersifat anti-Islam. Bagaimana? Kerana sekularisme ni bermaksud kita tidak menerapkan undang-undang Tuhan dalam dataran publik, dalam dataran umum. Agama itu hanya disempitkan pada pengamalan peribadi sahaja. Itu secara zahir dan secara jelas adalah bersifat bercanggahan, bukan saja tidak selari, bercanggahan dengan Islam. Kerana Islam sebagai sebuah agama, dia membawa bersamanya satu sistem yang menyeluruh. Allah Subhanahu Wa Taala apabila mengutuskan para nabi dengan syariatnya, syariat ini merangkumi manusia secara individu dan juga manusia sebagai sebuah masyarakat. Ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala harus dilakukan secara individu dan juga dilakukan secara jama'i. Tidak ada pemisahan di antara ruang publik, ruang awam dengan ruang peribadi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada perundangan di dalam Islam yang ataupun ajaran di dalam Islam yang mengatakan bahawa manusia hanya perlu beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara individu sahaja. Tapi apabila dia pergi ke ruang publik ataupun ruang awam, dia tidak perlu mengikut undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala. Sekularisme pula mengedepikan dan memisahkan ruang publik dengan ruang peribadi. Beritahu saya bagaimana tidak berlaku percanggahan itu. Jadi sebenarnya sekularisme ini tidak neutral. Dia hanya menggantikan agama-agama yang telah sedia ada dengan satu agama baru yang dipanggil sebagai agama sekularisme. Sekularisme ini adalah sebuah agama. Dia bukan sahaja satu model politik. Dia ada asas falsafahnya, asas keimanannya. Dia ada rukun-rukun imannya juga. Dalam arti kata, dia adalah sebuah agama. Jadi bolehkah kita sebagai umat Islam mengenepikan Islam dan menggantikannya dengan satu agama baru? Sudah tentu tidak boleh. Mari saya berikan beberapa contoh. Kita ambil contoh di Malaysia. Sebahagian pihak mengatakan bahawa Malaysia ini adalah negara sekular. Walaupun di dalam perlembagaan jelas, khususnya perlembagaan persekutuan, jelas menyatakan bahawa Islam adalah agama persekutuan. Tapi ada juga pihak yang menekankan bahawa walaupun begitu, negara Malaysia tetap negara sekular. Agak pelik dakwaan tersebut. Tapi kita kembali kepada contoh yang saya nak berikan. Kita ambil contoh penghalalan arak di dalam negara Malaysia. Bagaimana mungkin sebuah negara yang menyatakan bahawa agamanya adalah agama Islam, khususnya bagi persekutuan, tetapi mengizinkan bukan saja penjualan arak,
tapi juga penghasilan arak. Kecuali di sana sekularisme itu diambil kira dalam perundangan. Falsafah dan akidah sekularisme itu diambil kira dalam sistem perundangan. Pada awal-awal arak masuk ke dalam Malaysia ini, khususnya production of alcohol ini, intoxicants ini, apakah consideration ni? Apakah yang diambil kira? Yang diambil kira adalah ekonomi. Bahawa kilang-kilang arak ni akan menghasilkan penghasilan yang baik dari segi ekonomi kepada negara. Tapi sebagai umat Islam, kita melihat perkara ini sebagai satu breach of God's law. Sebagai satu perlanggaran kepada perundangan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pelanggaran tersebut pasti akan membawa kesan mudarat, dan kita telah nampak pun mudaratnya. Mudarat yang pertama adalah bagaimana kos arak di dalam negara ini telah membuatkan kita rugi berbilion-bilion. Bagaimana? Orang yang mati akibat arak, keluarga yang berantakan akibat arak, jenayah-jenayah yang berlaku akibat arak itu telah mengambil banyak kos daripada cukai yang dibayar oleh rakyat. Ya, kilang-kilang arak ini menyumbang juga kepada GDP, tetapi kerugian yang disebabkan oleh arak ini jauh lebih tinggi. Sudah ada kajian-kajian yang telah dibuat, global kajian. Ya. Alkohol not just any commodity, ini buku yang harus dirujuk. Not just any commodity, or not an ordinary commodity, itu tajuk yang lebih tepat. Kes pemandu mabuk yang langgar orang sampai mati. Bukankah ini jelas menunjukkan bahawa apa sahaja yang Allah haramkan, dia tidak baik untuk negara Islam sekalipun maupun negara sekular. Ini menunjukkan bahawa sekularisme sebagai sebuah sistem politik falsafah telah gagal. Dia tidak dapat menyelesaikan masalah ini. Kita tengok pemimpin sekular nak selesaikan masalah pemandu mabuk, apa mereka buat? Dia fokus kepada masalah panduan dalam keadaan mabuk. Memandu dalam keadaan mabuk, itu saja yang dia fokus. Dia tak boleh nak bincang punca masalahnya, iaitu arak itu sendiri. Sebab apa? Sebab kalau dia bincang untuk mengharamkan arak, dia akan bunyi macam orang agama. Dan orang-orang sekular ni, mereka tak mahu bunyi macam orang agama. Mereka tak sedar undang-undang yang mereka buat itu telah menghasilkan kemudaratan dan kesengsaraan yang cukup besar. Dan saya sebagai orang Islam, dan ramai lagi orang-orang yang tinggal di Malaysia ini, rakyat Malaysia merasakan bahawa penghilangan arak di negara ini dan keizinan secara terbuka untuk menjual arak dan meminum arak di negara ini melanggar secara jelas agama Islam. Jadi sekularisme bukan neutral. Yang kena korban adalah umat Islam. Dia adalah satu agama yang ingin menjatuhkan agama Islam dan mengambil tempat itu. Jadi sekularisme bukan neutral dan dia adalah tidak baik untuk masyarakat majmuk sebenarnya. Kita ambil contoh lagi satu, berkenaan dengan penyebaran wabak AIDS melalui MSM, Men Who Have Sex with Men. Kalau ikut undang-undang sekular, mereka kata itu adalah hak peribadi. Kamu nak adakan hubungan seksual dengan sesiapa pun, itu adalah hak kamu. Tetapi dalam Islam, dia adalah satu perkara yang haram. Dan apa sahaja yang Tuhan haramkan, dia akan membawa mudarat yang besar kepada masyarakat. Dan telah pun terbukti bahawa kebanyakan kes HIV di Malaysia berpunca daripada hubungan songsang. Sekali lagi, sekularisme tidak dapat menyelesaikan masalah ini. Bahkan sekularisme lah punca kepada masalah ini. Sekularisme lah punca kepada masalah arak, kepada masalah HIV, bahkan kepada masalah prostitution, bahkan kepada masalah-masalah besar negara. Pada pegangan saya adalah inti puncanya adalah sekularisme. Jadi sekularisme tidak boleh jadi alternatif kepada perundangan Islam. Dia adalah satu pencabar. It is actually a challenger kepada perundangan Islam. Wallahu a'lam. Sahabat-sahabat sekalian, memandangkan saluran ini adalah saluran yang baru, maka saya meminta dan memohon daripada sahabat-sahabat sekalian untuk menyokong dengan subscribe,
like dan juga share, kongsikan kepada orang-orang lain, kepada keluarga masing-masing, kepada kawan masing-masing, supaya manfaat ini lebih meluas. Terima kasih.